Guys, korang buat apa dekat sini berdua? Saya tahu awak berdua ni kawan baik. Tapi jangan kerja sekali dalam satu tempat berkelompok. Awak sepatutnya kerja dekat belakang kan? Betul. Nanti ambil barang dekat belakang tu Boleh. tapi apa-apa pun awak semua ni memang mantap kerja. Memang terbaik. Ini siapa closing semalam ni? Marzuki, awak closing semalam? Ya saya. Sorry. Marzuki, tak apa. Saya tak marah pun. Cuma saya nak bagi tahu lain kali Cistart ni semua jangan biar macam tu je time closing Baik. Semalam saya masuk, duit semua berterabur dekat sini. Saya ingatkan dah kena rompak. Rupanya awak tak kemas duit tu. Sorry. Kali closing ingat saya ajar apa okey. Apa-apa pun awak kerja memang bagus. Saya suka awak kerja. Mantap. Fist bump sikit. Semangat. Okey bang, dekat Melazet ni kita ada strawberry, kita ada blueberry, best seller Biscoff. Kejap bang Zuki. Awak letak phone tu? Phone tu letak. Nanti rehat, kalau awak nak main awak boleh main. Tapi sekarang time kerja kita jangan main dulu Okey, alright. Mantap. Terbaik. Sikit. Mantap. Awak nak cari siapa tu? Cari Zuki. Awak ni siapa girlfriend Zuki ke? Ada bagi tahu management tak yang awak nak datang sini? Sebab saya tak boleh, nanti apa-apa masalah saya yang akan kena. Sebab Zuki sekarang ni common sense lah, dia tengah kerja. Jadi tak boleh nak jumpa lah. Nak jumpa nanti balik nanti. Kalau saya tak bagi awak nak report polis? Tak apa, boleh je. Awak tahu tak balai polis berdekatan dekat sini kat mana? Tak tahu. Okey, awak pergi straight, awak belok kanan, nanti awak jumpa